Yang mohon tanah ni 1 juta. 1 juta Cina yang datang kemari, semua dapat tanah. Tahun bila ni? Tahun 1952 hingga 1959 macam tu. Jadi kiranya the first wave yang datang ni tahun 1920 ni, mereka dapat rezeki terpijak, dapat tanah besar-besar, dan dia boleh gunakan tanah ni untuk cagarkan ke bank. At that time the bank memang dia tulis kat itu OCBC dengan Hong Kong Bank saja yang ada. So dia boleh cagarkan. Dengan duit cagaran tu, money makes money lah. Yeah. Orang Melayu kita mana ada duit? Money makes money. So ada pula pemimpin lain kata dia ni bekerja keras. Apa kerja keras dia? Mengikut ibu saya, orang dia ni dulu datang, orang lelaki dia pakai tocang, orang perempuan dia datang rambut karan. Orang dulu kata rambut karan lah, rambut kerinting tu dipanggil rambut karan. Pendek, yang perempuan rambut tak panjang lah, lelaki. Semua berpayung, memang dia kata takut berpanas. Kalau takut berpanas, macam mana kita nak sebut dia sebagai bekerja keras? Tak ada. Dia mengupah orang dengan duit, dengan tanah tu yang dia dapat dah tu. Mengikut dalam rekod itu, kebanyakannya tidak diluluskan pun. Tapi kalau kerana terlalu banyaknya diorang ni, sampai dia melebihi populasi orang Melayu at that time. Melebihi. Sampai Tun Sufyan menulis kepada masa tu, bukan Tun Razak lah, bukan Tun lah ya, Datuk Razak lah, Tun Razak kan, yang mengatakan populasi migran melebihi populasi pribumi Melayu. Sampai macam tu sekali. Macam mana Datuk Mahmud ni nak mengendalikan? Jadi kita tak tahu berapa banyak yang dia ambil ni, berapa banyak diukurnya. Jadi dah last tu dia anggap tanah tu sebagai pemberian in kind. Dah tak boleh nak buat apa, nak charge berapa. Tapi ada yang charge pun, maknanya dia belilah. Kalau you tengok harga beli, harga jual tu tak masuk akal. RM1.50 1 ekar, RM2 1 ekar. Cuba diberi peluang tu pada orang Melayu. Kita tak boleh beli ke? My mother cakap dulu, kalau RM2 sekar boleh sangat beli. Boleh sangat kita beli. Tapi kita tak tahu keadaan tu yang berlaku tu. Tapi rekod dia semua ada. Ini bukan cakap kosong. Jadi bangsa asing kat sini, janganlah cakap besar mengatakan dia tak dapat apa. Dia dah dapat tongkat tu lebih awal. Dia dah dapat tongkat lebih awal dah. Dia dibantu lebih awal oleh British Malaya. Kalau nak berbahas dengan saya, boleh. Saya boleh tunjukkan, saya datang, saya bawa data, fakta semua tu saya tunjuk. Ini bukan cerita kosong. Jadi saya nak tahu supaya pemimpin kita yang akan datang ni, pelapis muda, pemimpin yang tua-tua ni kita dah tak boleh harap dah. Sebab berbuih dah mula saya bercakap pada dulu. Banyak kali dah saya bercerita pasal ni. Kan? Kononnya bangsa asing ni tidak dibela. Padahal yang terbaru ni pun kita tengok, Universiti College apa? College Star College Star ke? Yang dapat write off 95 million. Betul? 95 million. That's a lot of money. You nak waive that much. Ada tak you waive that much college pengajian Islam kat sini? Ada tak you bantu sebanyak tu? 95 million is a lot of money. Itu yang saya tak berpuas hati dengan kerajaan hari ni. Itu yang saya mohon sangat supaya kita dapat communicate dengan kerajaan hari ni. Sebabnya kita buat kajian. Kita nak tanya mereka cara mana mereka nak selesaikan isu-isu ni. Masalah ni bukan mereka selesaikan. Sekarang ni menjadi lebih teruk dah ni. Semakin teruk.